30 Mac 2008, anak Sarawak pertama menjuarai saingan siri perlumbaan Capri Malaysia Petronas Sprinter AAM. Pada hari ini, dalam tahun 2008, sejarah sukan permotoran tanah air tercipta apabila Ahmad Abdul Kadir muncul sebagai anak Sarawak pertama menjuarai kategori Wira EPG dalam siri perlumbaan Capri Malaysia Petronas Sprinter AAM di Lita Taiping, Taiping Perak. Pelumba dari kumpulan Faito Bun Kui Racing ini menamatkan kemarau 15 tahun Sarawak dengan mencatat masa 8 minit 40.818 saat meninggalkan pencabar terdekatnya Mat Azwan Mat Ridwan dari kumpulan MOS Racing. Selain kategori Wira EPG, perlumbaan ini turut membawakan saingan dalam kategori Expert dan Novice. Kategori Expert diungguli oleh Ahmad Fazrul Syam dari kumpulan Shell Advance Maju Motor, manakala kategori Novice dimenangi oleh Abdul Muhaimin Roslan.